Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Airis Delisha binti Samsul. Saya berumur 8 tahun. Hobi saya ialah membaca buku. Apabila saya dewasa, saya ingin menjadi seorang guru bahasa Melayu. Saya bersekolah di Sekolah SK Felda Palong 7. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang sebuah buku cerita kegemaran saya. Tajuk buku cerita ini ialah Kisah Nabi Muhammad SAW. Buku ini ditulis oleh Fauziah Aziz. Buku ini mempunyai 16 muka surat. Akhir sekali, saya ingin mengajak semua